Alright, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Bertemu aku lagi Nash dalam Nash Channel. Alright, let's go. Allahu Akbar. Untuk pengetahuan korang, motor ni dah servis. First service lah maksudnya. So boleh lenjan lah motor ni. Tapi tak berani sangat. Sebelum first service pun aku dah lenjan dah pun. Dia traction control 2 Aku kalau lagi pergi kerja kan, normally memang aku letak traction control 2. Sebab traction control 1 tu dia punya pick up tu kuat sangat. Total respon lah lain. 2 pun dah power dah, kuat dah. Tinggal 1 atau off. Off memang aku tak berani nak buat lah. Memang aku tak berani nak buka off. Tapi motor ni lebih selesa nak bawa pergi kerja lah berbanding Ninja. Sebab Ninja tu agak melunduk sikit kan. Yang ni memang tegak lah. So selesa gila lah. Ninja 2501 tu sebab dah turun fork, lepas tu belakang pun besarkan tayar kan. So dia agak menjongkit sikit belakang. Ni faham macam mana boleh jam sini. Ni dia nak masuk simpang tak berani lah ni. Oh, sempit. Boleh ke? Boleh. Dari kanan juga, dari kiri juga. Okay. Hari-hari Rabu Isnin Selasa tak jam langsung. Hari ni harap tak jam lah. Lagi mana Honda depan ni? Duduk je dekat lane kau. Apa masalah ni?
plate nice right. Sayang. Dulu je foreign line. Oh, CB dah jemput kosong. Patutlah beli foreign line. Mantap bang. Satu tangan abang bawa. Relax. Santai, bagus lah. Tapi foreign line kan, itulah kelebihan foreign line. Dia smooth je. Kau nak bawa, kau tak rasa nak pernah lebih. Dia smooth je. Dia relax je. Betul. Dia kata Z9 dengan motor aku kan, motor aku dia lagi liar lah. Liar. Faham tak liar? Bukan power liar. Foreign line ni memang KRT ni memang smooth. Memang best lah. Kalau highway memang best kat foreign line lah.